Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. InsyaAllah sama-sama kita melapangkan sedikit masa untuk meneruskan kuliah subuh, masih lagi meneruskan bacaan sebuah risalah kecil yang diberi nama Pedoman Sembahyang Berjamaah susunan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang merupakan pengasas pondok Lubuk Tapah yang terletak di Pasir Mas, Kelantan. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini menyambung lagi pada muka surat yang ke-12, bermula daripada kalam musannif pada bahagian tengah tu, dan berjamaah pada 3 masjid afdal mutlaq. Tapi dahulu kita dahului dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Dan berjamaah pada 3 masjid afdal mutlaq. Semata-mata kita salat kat situ dapat dah kelebihan. Sebelum ni kita telah pun memperbahaskan bahawa salat berjamaah itu afdal. Salat berjamaah afdal. Namun begitu, perbahasan itu diperhalusi dengan melihat pula pada bentuk beberapa gambaran yang berlaku. Jamaah yang ramai berbanding dengan salat berjamaah dengan jumlah para makmumnya yang sedikit, mana yang lebih afdal? Maka secara asasnya jamaah yang paling ramai itu afdal, kecuali kan. Lalu musannif pengarang kitab ini menyenaraikan beberapa bentuk keadaan. Jadi jamaah yang lebih sedikit itu ada kalanya afdal berbanding dengan ramai. Maka didatangkanlah yang pertama sekira mana dalam masjid itu, walaupun ianya besar, walaupun ramai jamaahnya, tetapi binaannya kan, binaan masjid itu dibina daripada sumber yang meragukan, apatah lagi daripada sumber yang haram. Jadilah sembahyang di tempat yang mungkin lebih kecil, di tempat yang lebih sedikit, tetapi hasil binaannya itu daripada sumber yang halal, jadi lebih afdal. Dia terkait kat situ pula kan. Begitu juga terkait dengan imam itu sendiri. Apabila seorang imam itu adalah seorang yang bid'ah, yang fasik kan, di tempat yang ramai, maka jadi afdal imam kan, imam yang tidak fasik, yang tidak bid'ah, yang bukan mubtadi', afdal walaupun sedikit jumlahnya. Setelah perbahasan itu kan, setelah perbahasan itu masuklah kita pula pada membicarakan adalah afdal sembahyang berjamaah di sudut jenis masjidnya itu. Maka 3 masjid ini afdal secara mutlak. Semata-mata sembahyang di situ sahaja, tak terkait dengan imam, tak terkait dengan jumlah makmum, sembahyang situ sahaja afdal dah. Maka apakah 3 masjid itu? Iaitulah yang pertama masjid di Mekah.
Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Sebahagian riwayat menyatakan bahawa kelebihan sembahyang di situ pahalanya berganda 100,000 kali ganda. Subhanallah, ya, 100,000 kali ganda. Yang kedua, Masjid Madinah, Masjidun Nabawi. Kan, mengikut satu riwayat, kelebihan berbanding dengan sembahyang di masjid yang lain 1,000 kali ganda. Kan, 1,000 kali ganda. Jadi kedua-dua masjid ini alhamdulillah kawasannya masih dikuasai oleh umat Islam. Mudah untuk kita hadir sama ada bagi menyempurnakan tuntutan kewajipan haji ataupun umrah. Cuma menjadi suatu yang menyedihkan kita, bahkan kita pun sentiasa berdoa. Contoh imam kita tadi pun ketika menyempurnakan qunut, menyertakan juga qunut nazilah. Tak lain tak bukan doanya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam di bumi Palestin. Kan, di bumi Palestin secara khususnya. Masjid yang ketiga ialah masjid yang terletak di Baitul Muqaddas ataupun Baitul Muqaddis, Palestin, ya, Masjidil Aqsa. Menurut satu riwayat adalah sembahyang di situ kan digandakan Allah Taala kelebihan dengan 500 kali ganda. 500 kali ganda. Jadi tiga-tiga masjid ni kalau kita berpeluang pergi dan berpeluang untuk sembahyang di situ, maka rebutlah peluang, ya, kerana bergandanya itu adalah dengan sebab masjid itu sendiri. Dengan sebab masjid itu sendiri. Kerana berganda-gandalah pahala pada tiga masjid itu. Cuma dalam kitab ini Tuan Guru taklah, ya, menyebutkan jumlah bilangan berapa kali ganda tadi itu. Maka apa yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan daripada satu riwayat, ya. Banyaklah dia punya pandangan-pandangan ulama dari sudut keberkahan, kan, sembahyang di situ. Cuma nampaknya di situ yang paling sekali gandanya Masjidil Haram, yang keduanya ialah Masjidun Nabawi, dan yang ketiga Masjidul Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis. Baik, kita sambung lagi. Dan berjamaah di tempat yang sedikit jumlah makmumnya, jamaahnya tak ramai, serta mendengar Al-Quran daripada yang dibaca oleh imam, afdal daripada tempat jamaah yang ramai, yang banyak makmumnya, ramai jamaahnya, tetapi yang tiada dapat pula mendengar bacaan Al-Quran daripada imam. Ini pun satu juga jenis kategori yang mana yang afdal. Sembahyang di masjid yang besar, ramai jumlahnya, tetapi tak dapat peluang nak dengar bacaan imam, berbanding dengan masjid yang sedikit kecil tetapi dapat dengar dengan jelas bacaan imamnya. Maka mengikut pandangan Tuan Guru, ya, dalam kitab ini, afdal sembahyang di tempat yang kita dapat dengar bacaan yang dibaca oleh imam. Sambung lagi. Dan harus orang sembahyang seorang secara fardian niat mengikut imam di tengah sembahyangnya seseorang. Maksud tengah sembahyang ni bukan di pertengahan sembahyang, tengah-tengah sembahyang. Kalau yang sembahyang 4 tu dia dah 2 rakaat, bukan begitu. Maksud di tengah sembahyangnya di sini ialah ketika dia tengah sembahyang. Tak kisahlah baru sembahyang ke, kan dah separuh sembahyangnya ke, ataupun di hujung sembahyangnya itu, selagi seseorang itu di dalam sembahyangnya, maka haruslah seseorang itu untuk menjadikan ia imam. Kita buat contoh mudahlah, ya. Kita alhamdulillah dapat hadir ke masjid, cuma kurang sedikit rezekinya, terlambat, kan. Jamaah dengan imam yang pertama telah selesai, kan. Jadi berbaki beberapa jamaah yang masbuk di belakang, kan, masbuk di belakang. Jadi kita ni macam mana? Nak sembahyang seorang diri ke, atau kita nak sembahyang berjamaah juga? Afdal sembahyang berjamaah juga. Siapa nak jadi imam? Maka di kalangan jamaah yang masbuk itu, yang tengah sembahyang tu, kan,
kita jadikan dia imam kepada kita. Itu satu contoh. Yang kedua, kadang-kadang kita datang lambat tu, alhamdulillah bukan seorang, dua orang, tiga atau lebih. Jamaah yang utama dengan masjid, kan, di tempat masjid, ya, tempat kita hadir tu dah selesai mereka. Jadi kita sembahyang, kan? Kita sembahyang dengan jamaah kita sendiri pun boleh, atau kebetulan ada jamaah yang sedang sembahyang sunat, kan, sunat ba'diyah contohnya, kan. Jadi orang yang tengah sembahyang sunat ba'diyah itu, kita jadikan dia imam, kita pun sembahyang sama dengan kawan-kawan kita di belakangnya. Ini juga yang dimaksudkan harus, yakni boleh kita, orang yang nak sembahyang itu, supaya dapat berjamaah, sembahyang di belakang orang yang sedang sembahyang, orang yang dalam keadaan tengah sembahyang. Jadi sah kita mengikutnya. Dan jika bersalahan rakaat kedua-dua, walaupun tak sama jumlah rakaat sembahyang orang yang kita nak jadikan dia tu imam dengan jumlah rakaat yang kita nak sembahyang. Saya contohkan tadi seperti kita sembahyang di belakang makmum yang telah pun berbaki masbuknya mungkin 1 rakaat, mungkin 2 rakaat, kitanya nak sembahyang zuhur 4. Jadi sama tak jumlah rakaat dengan kita? Tak samalah. Ataupun orang yang sedang sembahyang sunat ba'diyah, sunat rawatib, sembahyang sunat 2 rakaat, kita nak sembahyang 4. Kita pun tahu dia sembahyang sunat 2 rakaat. Boleh tak kita yang 4 rakaat nak sembahyang di belakang imam yang sembahyang jumlah rakaatnya tak sama seperti 2 rakaat tadi? Maka jawapannya boleh, kan, walaupun bersalahan. Boleh sembahyang di belakang seseorang dalam keadaan dia tengah sembahyang tu, kita nak jadikan dia imam, walaupun jumlah rakaat kita dengan dia yang kita nak jadikan imam itu tidak sama. Tetapi makruh demikian itu. Maksudnya, kalau sekira mana kita berpeluang untuk sembahyang jamaah daripada awal sembahyang, kan, contohnya kita pun datang lambat, ada orang masbuk, kita tahu masbuk ni entah ke 1 rakaat je lah habis, sedangkan kita datang 2 orang, 3 orang yang kita boleh buat jamaah yang baru, maka afdal kita sembahyang dengan jamaah yang baru itu sendiri supaya kita dan imam dapat sembahyang berjemaah daripada awal takbiratul ihram sampai selesai, bandingan dengan menjadikan di kalangan jemaah yang masbuk tadi imam. Itu disebut afdal, yang lebih afdal. Maka disebut dengan hukum makruh. Kurang pahala di situ. Pahala apa? Pahala berjamaah. Kerana kita hanya dapat beberapa rakaat sahaja dalam keadaan berimam. Namun kalau kita memang seorang saja, daripada kita sembahyang seorang, baiklah kita menjadikan di kalangan yang masbuk itu, atau orang yang tengah sembahyang sunat rawatib itu, imam kita berbanding dengan kita sembahyang seorang. Itulah penjelasannya. Dan tiada makruh sekiranya makmum niat mufaraqah dengan imam kerana seumpama berhadas imamnya, maka kebetulan ada imam yang lain, maka niat mengikut ia akan imam yang lain itu, maka tiada makruh hukumnya. Baik. Apabila kita sembahyang, ya, kita sembahyang, boleh berlaku ketika sembahyang itu imam terbatal. Ya, imam terbatal. Bila imam tu terbatal, dia keluarlah daripada sembahyang. Jadi di situ makmum boleh sembahyang sendiri sehingga selesai. Boleh. Melainkan pada sembahyang Jumaat. Namun begitu adalah terlebih afdal di kalangan makmum yang berada di tempat yang lebih sesuai, iaitulah yang paling hampir dengan imam. Kan, bahkan aturan sembahyangnya itu mungkin sama dengan imam yang asal. Dialah yang lebih utama untuk dipanggil istikhlaf, menggantikan imam yang batal. Jika menganjur ke bahagian hadapan seseorang yang nak istikhlaf menjadi imam,
Maka bagi makmum tadi ada dua pilihan, sama ada dia berniat untuk mufaraqah, keluar daripada sembahyang berjamaah itu dengan menyempurnakan baki solatnya sendiri, melainkan bagi solat Jumaat ya jangan, sebab tak boleh. Solat Jumaat tak boleh, sembahyang yang lain ya boleh. Ataupun dia berniat dengan imam yang baru itu, maka dia menjadi makmum kepada imam yang baru itu. Dia tak perlulah berniat sebagaimana awal niat kita di ketika takbiratul ihram ma'muman lillahi ta'ala, tak perlu. Cukup lintasan dalam hati ketika mana imam itu menganjur ke bahagian hadapan untuk istikhlaf gantikan imam, kita pun berniat mengikut dia pula. Maka jadilah sembahyang itu sembahyang berjamaah yang tiada khilaf ulama pada menghukumkan itulah yang terbaik. Bahkan tiada makruh perbuatan yang sedemikian itu kerana mengekali sembahyang berjamaah, dan itulah yang terbaiknya. Namun kadang-kadang itulah bila imam yang utama yang pertama keluar, kebetulan yang duduk belakang imam tu tak bersedia jadi imam. Kan? Apa cerita? Kan? Masing-masinglah sembahyang, baki sembahyangnya itu sehingga selesai. Boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Adakah perkara itu makruh? Tak makruh juga, boleh. Tetapi terlebih afdalah sekira mana ada salah seorang daripada jamaah itu untuk jadi imam. Siapa yang paling afdal? Yang paling hampir dengan imam kerana aturan sembahyangnya itu sama. Tiba-tiba pula yang masbuk pula yang ganti jadi imam. Boleh. Contoh sembahyang 4 saf. Saf pertama diam, tak ganti imam, batal lah ni. Yang kedua pun tak ke depan. Sudah-sudahnya memang ada imam kita yang datang lambat, kemudian saf keempat dia pula masbuk pula tu, dia pula yang jadi imam. Macam boleh? Boleh, tetapi aturannya menjadi sukar. Kita dah sembahyang 2 rakaat dengan imam asal yang sebelum terbatal, dianya baru dapat 1 rakaat. Nanti macam mana aturan mengikutnya? Jadilah kita ni makmum barangkali boleh jadi sudah dulu jumlah rakaatnya berbanding dengan dia yang sebut. Aturannya jadi sukar. Sah, boleh. Tetapi jadi aturan. Sebab itulah afdal yang paling hampir dengan imam, kerana aturan itu kebiasaannya sama. Kan sebelum imam itu terbatal, makmum itu selalunya aturan sembahyangnya, jumlah rakaatnya itu sama sebab dia sembahyang bersama dengan imam, kebiasaannya. Baik. Selesai yang itu. Maka apabila ia mengikut akan imam, seseorang makmum lah ya, pada tengah-tengah sembahyang, pada ketika seseorang itu tengah sembahyang, maka wajib muwafaqah dengan imam. Ini satu aturan penting. Kita jadi masbuk, kita kena tahu bahawa aturan sembahyang kita tu terbahagi 2. Aturan yang pertama, aturan kita wajib mengikut imam sedang berada di mana. Setelah selesai itu, barulah kita menyempurnakan aturan sembahyang kita sendiri yang berbaki. Itu bahagian yang kedua. Baik. Maka apabila mengikut ia makmum akan imam pada tengah-tengah sembahyang, yang kadang-kadang kita pun tak tahu aturan imam itu kerana lewatnya kita datang. Kita datang tu, imam memang tengah sembahyang, seseorang tu memang tengah sembahyang, kita jadikan dia imam, kita pun kadang tak tahu dia dah berapa rakaat. Jadi apa kaedahnya? Apa caranya? Caranya ialah kita kena mengikut dahulu aturan imam itu. Kita datang masuk ke dalam sembahyang dengan takbiratul ihram dan niat, imam tengah sujud pertama. Setelah sempurna takbiratul ihram dan niat, apa kita kena buat? Terus turun kepada sujud yang dilakukan oleh orang yang kita nak jadikan imam itu. Ikut aturan dia. Kalau ketika dia duduk, duduklah. Kalau ketika dia berdiri, berdirilah. Kan? Jadi itu aturannya, kan? Itu aturannya. Tak boleh pula kan mengikut kaedahnya yang afdal. Kita ni menjadi seorang yang mungkin mengikut kemudian masbuk. Allahu Akbar, kita pun sembahyang mengikut aturan kita sendiri, tak mengikut aturan imam itu sedang berada. Kan? Sehinggalah mungkin kita menemui keadaan imam itu sedang berada. Perkara ini pernah berlaku pada para sahabat ketika awal, kan, disyariatkan sembahyang ini.
Kan, sehinggalah Sayyidina Muaz ya melakukan sebagaimana aturan yang kita lakukan ini. Dulu-dulu para sahabat peringkat awal sembahyang, kan sembahyang itu tak ada yang masbuk, semua Nabi pastikan dah hadir baru sembahyang. Kemudian barulah lepas-lepas itu berlaku. Jadi berlaku contohnya para sahabat yang datang kemudian lambat itu sembahyang zuhurnya dah 2 rakaat. Rasulullah dah sembahyang dengan para makmum, kan sahabat yang lain dah 2 rakaat, dia baru datang. Jadi dia takbiratul ihram, dia sembahyang cepat-cepat 2 rakaat itu sampai mengejar semula keadaan para sahabat yang berimamkan dengan Rasulullah tu yang mungkin sedang berada pada rakaat yang ketiga. Dia baru dia ikut. Jadi tak salah juga kaedah yang seperti itu. Ya, sebab Nabi tidak mendegah. Tapi tak kala berlaku kepada Sayyidina Muaz. Muaz buat cara yang lain. Kan, datang-datang lambat masbuk dia terus ikut aturan cara imam sedang sembahyang Rasulullah ketika itu. Lepas daripada itu Rasulullah SAW bagi salam, dia pun bangun menyelesaikan baki salatnya, sama macam kita buat masbuk sekarang itulah. Lepas sembahyang Rasulullah pun menunjukkan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya Muaz hari ini telah mengajarkan sebahagian daripada perkara agama kamu. Maknanya ada pengiktirafan pada Nabi. Itu adalah kaedah cara yang terlebih sempurna bagi orang yang masbuk. Itu maksudnya. Okey, jelas kita kat situ. Sambung lagi. Dan didahulukan, yakni dilebihkan untuk menjadi seorang imam itu. Siapa? Akan yang merintah dengan tempat perintahannya. Jadi di kalangan kita ni, siapa yang afdal nak jadi imam? Pertama, dinilai dari sudut kuasa yang dimiliki oleh seseorang. Qadi contohnya. Maksud qadi dalam kitab ini bukan tok kadi menikah tu. Cuma gelaran itu kekal dalam masyarakat Melayu. Kan, qadi orang yang menghukum. Kalau qadi di sini maksudnya pemerintah yang berkuasa. Kalau kita di Malaysia ni, siapa qadi yang paling besar? Kuasa eksekutifnya ialah Perdana Menteri. Dan kita ada satu kuasa yang lebih besar daripada eksekutif, dipanggil yang di Pertuan Agung ataupun raja-raja di negeri. Ini maksud qadi. Maknanya kalau ada pemerintah yang seperti itu, kan, datang ke tempat kita, siapa afdal jadi imam? Dia. Kan? Atau naibnya, atau orang yang menggantikannya. Siapa yang menggantikannya? Mungkin di kalangan para jamaah menteri, termasuklah juga mufti yang merupakan wakil bagi sultan. Contoh tempat kita, masjid kita ni, alhamdulillah dikunjungi oleh mufti, kan, ataupun ahli jawatan kuasa fatwa yang mewakili sultan datang ke sini. Siapa afdal jadi imam? Jadi mereka lah afdal menjadi imam. Baik. Tapi selalunya kebiasaannya kita pun kalau mufti, naib mufti kedatang kan, dia akan tak apalah, siapa yang bertugas jadi imam tu teruslah jadi imam. Selalunya begitu. Tapi di sudut keutamaan ya untuk menjadi imam, mereka. Kemudian imam yang ratib, imam yang dibayar elam, yang dibayar apa sahajalah istilahnya. Kan macam kita pun alhamdulillah pihak JAKIM menyediakan suatu peruntukan yang khusus kepada imam kita yang dilantik. Setiap masjid 2 orang kot lebih kurang. Masjid tuan-tuan 2 orang ya? 2 orang. Masjid yang dilantik, imamnya yang dibayar ratib. Termasuklah juga ratib yang dibayar oleh pihak masjid. Jadi itu adalah keutamaan untuk menjadi imam. Sebab mereka telah dilantik oleh penguasa, bahkan dibayar allowance. Imam ratib, jamaknya rawatib. Kalau ramai imam yang dibayar allowance itu, jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang imam masjid kita ni semuanya dibayar, sama ada oleh pihak jawatankuasa agama ataupun pihak masjid sendiri. Istilah kepada mereka itu ialah imam ratib. Kalau seorang, kalau ramai rawatib. Ini yang utama untuk menjadi imam. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan ya, kita ni tak dilantik menjadi imam, datang. Kalau mereka tu tak hadir, barulah kita jadi imam. Itu maksudnya. Kan, kalau mereka ada kan, Ustaz Bakhtiar ada, Ustaz Bakhtiar lah jadi imam sebab dia yang dilantik dan dibayar. Mungkin sedikit sagu hati ataupun itu masuk ratib kat situ.
Iaitulah yang dilantik oleh pihak penguasa menjadi imam, oleh nazir ataupun orang yang dilantik, ya. Nazir ini sebagai ketua lah, ya, di tempat itu. Maka kecualilah imam yang dilantik oleh raja negeri itu, maka ia yang dilantik oleh kuasa yang lebih besar hendaklah didahulukan atas yang memerintah itu. Kenapa? Kerana tentulah, ya, yang terlebih utama orang yang berpangkat lebih tinggi. Kan? Katalah Datuk Mufti datang. Mufti lantikan yang Tuan Agung, apa yang tuanku sendiri raja. Tiba-tiba tuanku sendiri pun datang. Kan? Mufti pun ada, tuanku sultan pun ada. Dia sudut ranking keutamaan jadi imam siapa? Imam tempatan ke? Kan? Kita punya PTA kita ke, pegawai tabligh agama ke, ada juga. Kan? Mufti pun ada, sultan pun ada. Siapa afdal jadi imam ketika itu? Jawapannya sultan. Sultan yang afdal jadi imam sebenarnya, rankingnya. Kalau sultan kata tak apalah, wakil better lah jadi imam, maka mufti yang kedua. Kemudian siapa? Kemudian nazir tadi tu, PTA kita lah, kan, ketua agama daerah tu. Kemudian baru imam ratib, itu susunan dia, ya, susunan afdal untuk menjadi imam. Baik. Bahkan, ya, setengah-setengah tempat kadang-kadang itu pihak sultan memilih di kalangan rakyat marhain untuk menjadi imam kerana kehendaknya. Ini pun kadang berlaku. Kan, sultan ni pun kadang dia kenal imam-imam kita yang hebat. Kan, bila dia datang ke sebuah masjid tu, dia dah mention dah, dia nak orang ini jadi imam. Maka orang itulah ketika itu yang lebih afdal, ya, untuk menjadi imam dengan kuasa pemerintah. Baik, itu yang pertama, huraian berkaitan dengan siapa yang lebih utama untuk menjadi imam. Kemudian yang terlebih utama untuk menjadi imam ialah seseorang imam yang faqih. Adalah terlebih faqihnya itu dalam perkara yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan salat. Kalau boleh yang faqih semualah. Faqih ni membawa arti seorang imam yang sangat mendalam ilmunya dalam ilmu fiqh, terutamanya ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam sembahyang itu sendiri. Itu kedudukan. Baik. Kemudian yang terlebih qari. Kemudian cari pula di kalangan orang yang terlebih betul sempurna bacaannya. Cuma di sinilah tuan-tuan, takkan kau nak cari yang menang tilawah peringkat antara bangsa saja jadi imam, jenuhlah. Mana nak dapat kita? Semua daerah ada yang menang johan tilawah antara bangsa, baru layak jadi tuan imam. Carilah yang terbaik di kalangan kita, kan? Yang terbaik di kalangan kita. Contoh di tempat kita ramai para asatizah, ya, yang alim lagi faqih, kan, ada 10 orang contoh. Di kalangan mereka yang alim faqih itu, siapa yang lebih nak dipilih menjadi imam? Cari pula di kalangan mereka itu yang terlebih baik bacaan, yang terlebih betul bacaannya. Begitu pula. Okey, sambung lagi. Kemudian yang lebih wara'. Katalah 10 orang tadi, kan, para asatizah kita alhamdulillah faqih, semua bacaannya tu bagus, elok belaka. Cari pula yang paling wara'. Apa makna wara'? Wara' ni ialah orang yang tidak menunjukkan, dia tidak menunjukkan kemewahan. Wara', dia orang yang berkecukupan tapi dia tak menunjukkan kemewahannya, yang bersederhana dalam banyak perkara dan hal, termasuk dalam bab salat. Suka bersederhana, mengutamakan makmum daripada kepentingan dirinya sendiri. Jadi contoh pagi Jumaat nak buat sujud sejadah, memanglah afdal buat sujud sejadah, tapi disantuninya dengan tanya, tuan-tuan para jamaah sekalian ni, setujukah kita buat? Ada tak yang uzur? Ada tak yang rasa kalau kita buat tu agak panjang? Kan, ada di kalangan jamaah, walaupun seorang kata, saya memanglah kalau pagi Jumaat tu tuan-tuan kalau bersetuju nak buat, saya sembahyang di rumah lah, kata dia. Jadi ketika itu hendaklah disantuni walau seorang. Sampai begitu sekali. Kan, sehinggalah semuanya bermuafaqah, kami setuju.
Kadang-kadang itulah berlaku dalam masyarakat kita, yang uzur itulah yang kuat semangatnya. Yang itu yang naknya tu. Kan? Yang tak uzur ni pula kadang-kadang yang tak nak. Wallahu alam, sibuk sangat dia kan mengkali. Kadang jadi begitu. Ini contoh sifat wara' yang ada pada seorang imam. Maksudnya dia seorang yang bersederhana dalam banyak perkara, kan, bahkan menjadi orang yang sangat disegani, kan, disukai kerana sifat kewarakannya itu. Sederhana, cakapnya lemah lembut, kan, tidak meninggi diri, senang disantuni. Itu antara sifat orang, ya. Kemudian yang lebih dahulu pindah kepada kampung Islam, kan, di kalangan pada orang yang dulu asalnya bukan Islam, kemudian Islam. Di kalangan para sahabat contohnya, kan, mereka di awal Islam dulu bermula dengan bukan Islam dulu, baru Islam. Jadi di kalangan sahabat, siapa yang lebih afdal jadi imam, siapa yang lebih dahulu Islamnya. Jadi kalau kita ni alhamdulillah, kan, lahir-lahir tu mak ayah kita pun dah Islam dah, maka dilihat dari sudut siapa yang lebih berusia, kan. Jadi dengan lebih usianya tu, lebih awal lah dia Islam, lebih awal lah balighnya dia berbanding dengan seseorang. Kelebihan di situ. Baik. Kemudian yang lebih tua dari sudut usia lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka yang dimaksudkan dengan lebih tua ini ialah pada Islam itu, bukan pada umur semata-mata. Umur 60, tetapi umur 40 baru masuk Islam. Berbezalah dengan orang yang masuk Islam daripada kecil. Itu maksud dia. Jadi yang afdal jadi imam ni ialah orang yang lebih awal Islam dari sudut keislaman itu. Itu maksudnya. Baik, sambung lagi. Kemudian yang lebih dari sudut bangsa. Jadi bangsa yang paling afdal ialah bangsa Arab Quraisy. Itu, ya, telah disepakati. Tak kisahlah, ya, kita ni walaupun daripada bangsa Melayu, jangan pula rasa alamak kita ni bukan bangsa yang mulia. Allah yang pilih bangsa Arab Quraisy sebagai bangsa yang mulia. Nabi akhir zaman lahir daripada itu. Inilah yang dicemburui, yang tidak disukai oleh Bani Israel, orang Yahudi. Tunggu daripada kalangan mereka lah Nabi takhir katanya. Rupa-rupanya Allah pilih daripada jalur Nabi Ismail yang berketurunan Arab. Jadi bangsa Arab Quraisy menjadi afdal. Kita lihat, ya, pada peristiwa setelah Nabi SAW wafat, timbul, ya, cadangan di perkalangan para sahabat, di kalangan para Al-Ansar, ya, yang tinggal di Madinah, calon yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Maka ketika itulah para sahabat dengan para muhajirin yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar terpaksa untuk menangani peristiwa yang berlaku itu supaya tak berlaku perpecahan, kan. Dan diberikan kelebihan kepada Sayyidina Ali dan ahli keluarga yang rapat dengan Nabi, di kalangan keluarga Nabi, untuk menguruskan, kan, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi begitu berlakunya. Jadi menunjukkan ketika itu, maka apabila telah pun disebutkan dalam hadis yang ditinggalkan oleh Nabi bahawa antara yang terlebih afdal untuk dilantik menjadi ketua ialah daripada Arab Quraisy. Jadi maka dilantiklah Sayyidina Umar di peringkat awalnya itu oleh Sayyidina Abu Bakar, kan. Tapi Sayyidina Umar bahawa adalah terlebih afdal daripada aku itu Sayyidina Abu Bakar sendiri. Jadi ketika itu semua orang pun berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar di kalangan Al-Ansar dan Muhajirin. Maka jadilah Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama. Itu menunjukkan afdal sudut bangsa, siapa nak jadi imam. Contoh kalau datanglah, kan, seorang alim ulama yang faqih, yang qari, yang lagi hebat, kan, pula datang dengan kebenaran pihak penguasa dan sebagainya. Siapa dia tu? Orang Arab, kan, orang Arab berbangsa Quraisy pula. Dialah afdal untuk menjadi imam, ya, di sudut bangsa. Okey, sambung lagi. Kemudian yang lebih bersih pakaiannya, di sudut itu pula, dan bersih badannya daripada segala yang berkaitan dengan pekerjaan, daripada daki-daki. Ni nak ceritalah. Nak pilih jadi imam ni juga kena lihat bidang tugas yang lain daripada seorang imam itu. Kalau boleh cari yang ianya bersih. Bukan pula kita nak menghina pekerjaan, tetapi itu afdal, ya. Tuan-tuan dan puan jangan salah faham pula. Contoh, saya bekerja sebagai seorang mekanik.
Yang keterlibatan saya itu dengan kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang mengotori pakaian dan juga badan kita. Faham je lah kerja jadi mekanik macam mana rupa kan. Dengan seseorang yang mungkin kerjanya tidak begitu, lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi mana yang lebih afdal ketika itu nak jadi imam? Yang mungkin pekerjaannya itu lebih mudah untuk dibersihkan. Bayangkan kerja mekanik, masuk Zohor, nak mandi lagi, nak bersih lagi, apa semua lagi, ambil masa yang agak panjang. Itu maksud dia dari sudut afdal jenis pekerjaan. Jangan pula tuan-tuan kata ni ada ustaz mengajar di masjid kita ni, siapa jadi mekanik tak boleh jadi imam. Bukan begitu pekerjaannya. Kita buat contoh satu lagi. Kadang orang kata mekanik pula, ustaz ni tak suka mekanik. Bukan. Maaf ya, ada orang yang memang itu rezekinya, kerja untuk mengangkut sesuatu yang keji dan kotor. Fahamlah tu, kita sebut begitu kan. Bersihkan sampah-sampah, kotoran tu lah kan. Ada yang bersihkan bahagian longkang yang mungkin kotor. Bahkan mungkin kerjanya itu akan membersihkan loji, kan, najis. Pekerjaan yang seperti itu, sekira mana kerjanya itu berlarutan sehingga masuknya waktu. Macam mana tuan-tuan? Mana yang afdal untuk menjadi imam? Tentulah orang yang pekerjaannya itu mungkin lebih mudah untuk dibersihkan pakaian dan badannya. Itu maksud dia. Tapi kalau dia kerja itu, kerja pukul 7, pukul 12 dah selesai, balik dia mandi, pakai semua elok, tak ada masalah. Cuma maksudnya di sini ialah kalau pekerjaan itu berlarutan sehingga hampir masuk waktu, dengan pakaiannya yang tak sempat nak dibersihkan, dengan bau badannya tak sempat nak diwangikan, mana yang afdal untuk menjadi imam? Tentulah pekerjaan yang lebih mudah untuk dibersihkan. Itu maksudnya. Juga dipahami, kata Tuan Guru, antara seorang imam yang rajin mandinya dengan yang tak rajin mandinya, dengan yang rajin membersihkan pakaiannya, dengan yang tidak rajin membersihkan pakaiannya, dengan rajin untuk memperbaiki, memperindahkan keterampilannya, dengan yang tidak, maka pilihlah yang afdal, yang lebih berketerampilan. Itu maksud dia. Kan? Itu maksud dia. Kemudian yang lebih elok suaranya, kemudian yang lebih elok rupanya. Rupa pun nak ambil cerita juga ya. Kan, insya-Allah kita imam kita semua yang handsome belaka. Kan, insya-Allah kan. Tak bolehlah kita nak bahas panjang-panjangan, itu perbahasan ulama ya. Mungkin dia ambil sudut rupa ni, maknanya disenangi kan, disenangi ya, orangnya disenangi. Dan adalah imam yang buta bersamaan dengan imam yang melihat dari sudut keutamaan. Hanya jangan kerana dia buta maka dia disisihkan. Tidak. Kalau dia buta sekalipun tapi dia faqih, dia qari, orang yang elok bacaannya, kan, maka diberikan keutamaan. Baik. Dan niat mufaraqah makmum. Masuk kita pada perbahasan yang lain pula. Dan niat mufaraqah, yakni keluar seorang makmum daripada imamnya dengan uzur, dengan ada asbab yang dibenarkan oleh syarak, maka perbuatan itu tiadalah luput, yakni menghilangkan fadilat kelebihan sembahyang berjamaah. Seperti, lalu dia datangkan contoh, apa dia keuzuran yang membolehkan kita untuk mufaraqah, keluar daripada sembahyang berjamaah. Keuzuran bagi diri makmum itu sendiri. Apa contohnya? Kita ni tuan-tuan kadang-kadang terdesak dengan keperluan tugas kita. Ya, kita jadi jaga macam tu. Jadi jaga. Dapat pula bos yang garang, yang tak memahami. Ya. Saya sebut ni sebab saya kebetulan berada di bidang pendidikan. Kadang-kadang kita heran juga yang jadi pengetua guru besar ni. Ya. Apa ke masalahnya nak benarkan, kan, jaga kita ni nak sembahyang Jumaat. Ada dua orang kot. Paling-paling tidak kan, dengan kuasa yang kita ada, merongotlah ni ya. Kuasa yang kita ada tu, benarkan untuk hari ini, minggu ini orang ini, minggu depan kamu pula. Ya, penting nak jaga sekolah, betul kan, betul. Cuma kita bagi arahan, kamu dalam kerja, kamu rasa-rasa dah nak habis khutbah, kamu pergi masjid pun dekat, bukannya jauh. Jangan balik rumah janganlah, tak boleh lah. Masjid yang berdekatan, habis saja sembahyang terus masuk kerja balik. Apa salahnya kan? Membenarkan
orang yang di bawah kita itu untuk menyempurnakan tanggungjawabnya untuk sembahyang. Jangan tinggal terus dah ni, dua-dua pun lebuh masa tu tak ada, tak boleh lah, kena jagalah sekolah ketika itulah. Kadang-kadang orang hari Jumaat ni lah nak mencurinya kan, dia tahu orang tak ada. Jadi meringankan sedikit kan sesuatu yang di bawah kuasa kita. Jadi inilah ya yang mungkin saya maksudkan adalah sesuatu yang uzur bagi seseorang makmum tadi. Kan dia tak boleh nak menunggu lama, dia sembahyang sekadar yang dapat saja lalu dia segera. Apatah lagi kalau dalam sembahyang yang bukan sembahyang Jumaat seperti sembahyang Zuhur. Kan dia kebetulan dapat kebenaran dari tuannya sembahyang sekejap saja. Sekali rupanya tok imamnya sembahyang lama. Tak jadi ni. Kan. Dia pun mufaraqah. Sama juga orang yang kerjayanya itu sangat kritikal. Contoh kan, orang yang menjadi doktor pakar kan, dia terikat dengan aturan masa yang telah ditentukan. Pukul sekian-sekian dia bekerja. Kebetulan pula dia sembahyang dengan seorang imam. Lama pula tok imam tu jadi imam. Tak macam biasa lama, lalu mufaraqah kerana nak menyegerakan, kerana dibimbangi ada kan perkara kritikal yang berlaku yang memerlukan kepada hikmatnya. Itu antara contoh ya yang didatangkan oleh Tuan Guru ketika menceritakan tentang ada di sana tuntutan yang berkaitan dengan hak peribadi seseorang itu. Adalah contoh yang lebih mudah ya, kata Tuan Guru yang saya catatkan kat sini. Kita ni kadang-kadang datang meragamnya juga. Tengah-tengah sembahyang itu, sembahyang dah 2 atau 3 rakaat, imamnya panjang pula kan, perut dah menggelodak ni, alamak kan, nak tinggal sayang dapat jamaah sedikit, jadilah daripada tak dapat langsung, dia pun mufaraqah, dia pun cepat-cepat sembahyang, lari dia masuk tandas. Itu antara masalah peribadi yang mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Ya. Inilah yang saya catatkan ketika yang berkaitan dengan itu. Jadi maknanya bagi seseorang makmum yang mungkin ada masalah pada dirinya sendiri yang mendesak, terpaksa dia untuk mufaraqah. Kan? Satu lagi yang saya catatkan kat sini, sepertilah seseorang itu yang meyakini bahawa berlaku sesuatu kepada imamnya yang pada i'tiqadnya imamnya itu batal. Lalu dia mufaraqah. Kan? Tapi itulah kadang-kadang tengok orang lain elok je, kita pula yang macam itu. Kadang-kadang macam itu. Tapi kalau kita memang meyakini i'tiqad kita bahawa imam itu batal, orang lain rasa imam ni elok je bacaannya itu, sempurna je bacaannya, kita je rasa bacaan imam tu salah, menyebabkan terbatal perkara yang rukun, wajib kita mufaraqah. Itu juga antara perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keuzuran diri makmum itu sendiri. Kan? Baik, sambung lagi. Atau didapati seseorang makmum itu akan imamnya meninggal, yakni tidak melakukan akan sunat yang dimaksudkan. Apa maksud sunat yang dimaksudkan ini? Sebagian ulama menghuraikan ialah antara sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat yang penting. Kan? Yang sepatutnya tidak ditinggalkan dengan sengaja oleh seseorang imam. Kerana aturan dalam mazhab kita Syafi'i, kalau ditinggalkan barang sengaja atau tidak sengaja, hendaklah digalang gantikan dengan sujud sahwi. Pentingnya sunat ab'ad. Maka contohnya sunat ab'ad, sunat yang dimaksudkan itu ialah seperti tasyahud awal, tahiyat awal, ataupun qunut. Kan? Kita sembahyang kita dapati tok imam kita jenis orang yang tidak menyempurnakan sunat ab'ad. Jadi ketika nak menyempurnakan sunat ab'ad itu sendiri, kita memilih untuk mufaraqah dan menyempurnakan sunat ab'ad itu, dan kita lanjutkan sembahyang kita sendiri. Itu kata sebahagian ulama, boleh ya bagi seorang makmum itu untuk mufaraqah kerana nak mengekalkan sesuatu tuntutan sunat ab'ad yang ditinggalkan oleh imam. Alhamdulillah selalu imam kita kan tak adalah dia pula yang tinggalkan sunat ab'ad tu kan. Kalau berlaku begitu, bincanglah supaya imam kita janganlah tinggal benda-benda sunat ab'ad. Kita sambung lagi.
atau melebihi memanjang imam padahal makmum itu dhaif atau ada gaduhan. Ini bahasa Kelantan ya. Kita ni harap imam tu sederhana lah, tetapi imam tu panjang sangat. Kan, panjang sangat. Jadi harus boleh makmum itu untuk mufaraqah, sempurnakan semayangnya sendiri. Ataupun makmum yang ada gaduhan. Gaduhan ini bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Gaduh ni bukan bergaduh, bukan bergocoh, bukan berlawan. Maksudnya kita ada benda segera yang kita nak buat. Macam orang Kedah cakap lah, kan, nak pergi mana? Gaduh sangat nak pergi sana. Macam kita nak cerita kalut sangat nak pergi sana. Ada benda yang perlu disegerakan. Itu masuk gaduhan dalam ibarah kitab ini. Ataupun kita ada keperluan ya yang perlu disegerakan. Maka boleh. Ketahuilah, kata Tok Guru, dan terkadang kala jatuh wajib pula niat mufaraqah. Wajib. Kita ni kadang-kadang sembahyang dengan imam ni kita kena ingat kadang-kadang wajib mufaraqah. Apa contohnya? Seperti datang sesuatu yang membatal bagi sembahyangnya akan imamnya, padahal mengikuti makmum. Kita ni sembahyang berjamaah, kita dapati imam buat sesuatu yang pada i'tikad kita batal sembahyang untuk imam tu. Boleh kita ikut dia? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Jadi begitulah aturan sembahyang. Contoh kita sembahyang, kita boleh nampak najis di belakang baju tok imam, jelas nampaknya. Bukan najis hukmi dah, najis yang memang boleh nampak dah. Atau boleh kita terus ikut tok imam tu dalam keadaan kita yakin ada najis pada pakaian tok imam tu? Boleh? Tak boleh lah, wajib mufaraqah. Kan? Habiskan sembahyang dulu, kemudian baru bagi tok imam. Tak ada faedahnya. Kerana apa? Sembahyang kita jadi terbatal juga. Jadi caranya ialah setelah kita mengetahui itu mufaraqah, maka sembahyang kita itu sah. Kan? Sebab sebelum daripada kita ketahui itu tak dikira. Kan? Jadi lepas pada sembahyang tu barulah bagi tahu tok imam. Melainkan pada sembahyang Jumaat seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa berlain sembahyang Jumaat ni? Yang tadi pun tak boleh mufaraqah, yang ini pun tak boleh mufaraqah. Kenapa? Kerana hanya saja sembahyang Jumaat itu adalah disyariatkan berjamaah semata. Boleh kita sembahyang sendiri Jumaat? Mana ada kan? Tak ada. Sebab itulah tak boleh mufaraqah bagi sembahyang Jumaat. Sambung lagi. Maka melazim akan makmum untuk niat mufaraqah dengan segera bahkan, ya. Dan jika tiada berniat mufaraqah, kesannya batallah sembahyang makmum dengan ittifaq ulama. Ini jelas pada kita. Ya, bila kita meyakini bahawa imam itu telah terbatal, yang saya contohkan tadi seperti kita nampak najis pada pakaiannya, kan. Contoh banyak lagi contoh lain ya yang mungkin imam buat. Contoh kita tengah sembahyang, kita nampak imam melompat. Imam melompat dia. Apa nak buat? Tikus lalu. Barangkali geli dia ngamak. Lompat tu imam tu. Jadi melompat ni walaupun sekali ya tuan-tuan dan puan-puan, dikira perbuatan yang banyak. Walaupun sekali melompat ni, dia kata saya lompat sekali je tak batal tadi ya. Iyalah. Lompat ni dikira perbuatan yang banyak. Walau sekali. Jadi kita sebagai makmum tengok tok imam tu dah melompat barangkali. Sebenarnya imam tu kena tahu, dia pun tahu batal. Banyak lagi contoh lah. Tengok sini menariklah dalam tuan guru. Sembayang terlondeh kain tok imam. Contoh. Tak sedar dia. Macam. Tempoh terlondeh tu lama pula tu. Kalau sikit tarik balik tak apa, dimaafkan ni lama dah. Dia tak perasan barangkali. Sehingga menampakkan aurahnya. Apa yang i'tiqad kita pada imam itu? Batal tak dia? Batal. Jadi macam mana kita nak mufaraqah ke tak? Wajib mufaraqah. Kalau kita tak mufaraqah, batal sekali dengan sembahyang kita sebagai seorang makmum. Dan jika tiada mengikut makmum akan perbuatan imam sekalipun. Ini nak ceritanya kata batal tadi tu. Walaupun kita ni makmum, kita ni tak buat sebagaimana yang imam buat batal tu. Apa pula nak batal sembahyang kita? Batal lah kerana kita mengikut seorang imam yang batal. Itu sebab batalnya. Itu penjelasan Tuan Guru. Contoh kita nampak tadi tok imam terlondeh kainnya. Kan?
Bukan kain kita makmum yang terlendih, kata dia. Terus jadi semayang dengan tok imam terlendih kain tu. Boleh? Mana boleh? Itu maksud dia. Kan, maknanya kalau kata kita mengikut seorang imam yang telah jelas terbatalnya, jadi kita juga terbatal. Melainkan sekiranya segera mufaraqah. Contoh semayang-semayang tadi, nampak najis. Masa kita tak nampak tadi sah, kita ikut sebab kita tak nampak. Bila nampak, terus mufaraqah. Teruskan semayang kita, sah semayang kita makmum. Melainkan semayang Jumaat tadilah ya. Ketahui olehmu bahawa segala bahagian yang jadi daripada mengikut imam itu 4 bahagian. Ini kita akan bahaskan dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Ini penjelasan yang sangat menarik oleh Tuan Guru. Semayang jemaah ni kata dia, kan, tuan-tuan yang semayang berjemaah ni dan perempuan sekalian, kena tahu ada 4 benda penting dalam semayang berjemaah ni. Kita baca dulu, nanti kita akan huraikan. Pertama, cerita bab semayang berjemaah ni mendapat fadilat jamaah. Nak kena faham, semayang berjamaah ni dapatlah fadilat kelebihan semayang berjamaah. Maka macam mana keadaannya nak dapat kekal semayang berjamaah itu, pahalanya? Macam mana pula dikira kurang dapat pahalanya? Macam mana pula dikira tak dapat pahalanya? Akan dihuraikan. Cerita semayang berjamaah ni, yang keduanya, dia tak lari daripada menceritakan mendapat Jumaat. Dia akan cerita yang berkaitan dengan kalau kita semayang Jumaat, dia ada perbahasan yang khusus. Kalau kita hanya dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat daripada semayang Jumaat dengan tok imam itu, dikira kita adraka Jumaah, dapat Jumaah. Kalau lebih daripada itu kita lewatnya, tak dapat. Walaupun dengan niat semayang Jumaat, kena sempurnakan zuhur. Nanti kita akan bahas bab itu. Penting semayang jemaah bab itu, kata Tuan Guru. Yang ketiga, mendapat fadilat taharrum. Cerita bab semayang jemaah ni kita akan bincang, kata dia, yang penting macam mana nak dapat fadilat, dapat kelebihan takbiratul ula, takbir yang awal bersama imam, sehingga diberikan 2 kelepasan yang penting. Terlepas daripada sifat munafik dan terlepas daripada api neraka. Macam mana nak dapat tu? Kan nak dapat kelebihan takbiratul ula tu, taharrum bersama dengan tok imam. Macam mana kaedahnya? Datang lambat macam mana pun dikira ke? Atau macam mana? Itu yang dibahaskan. Yang keempat, mendapat rakaah. Inilah yang terlebih penting. Semayang berjamaah, macam mana nak dikira kita mendapat rakaat bersama imam? Inilah perbahasan yang panjang berkaitan dengan masbuk dan muwafiq. Itu yang akan kita bahaskan nanti insya-Allah dalam pertemuan yang lagi akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan tuan, silakan. Ya. Baik. Satu soalan yang baik. Soalannya berbunyi, menyatakan bahawa kalau katalah kita mufaraqah, adakah boleh kita masih kekal menuruti aturan seseorang itu kerana nak mengelak daripada timbul kan nanti berbalah pula dengan tok imam tu kan, kamu tak suka dengan aku rupanya. Contoh. Perbahasan ini sebenarnya samalah dengan orang yang memilih untuk tidak sembahyang berjamaah di peringkat awal sembahyang. Nanti dalam kitab ni akan dibahaskan. Kita datang sembahyang, kita duduk dalam saf, kita pun takbiratul ihram, tapi kita tak niat jadi makmum. Sampailah beberapa ketika, dah masuk rakaat kedua baru niat jadi makmum. Contoh. Kan? Dalam perbahasan itu samalah jawapan sebagaimana yang tuan tanya dalam masalah mufaraqah tadi. Kita dalam aturan mengikut imam ini, dalam solat itu dia ada rukun panjang dan dia ada rukun yang pendek. Pada aturan sembahyang rukun panjang kita boleh menunggu dengan lama kerana dia adalah aturan rukun panjang. Tetapi bagi rukun yang pendek kita tidak boleh menyengaja untuk menunggunya sehingga melebihi pada aturan rukun yang panjang. Dibimbangi bila kita menuruti seseorang yang bukan menjadi imam, takut-takut kita sengaja memanjangkan rukun yang pendek
Kenapa? Kerana tunggu dia yang bukan imam kita. Kat situ jadi batal. Mana kita kena pandailah kat situ. Contoh antara rukun yang panjang itu adalah rukuk, sujud. Termasuklah berdiri bagi membaca suratul Fatihah itu rukun yang panjang. Jadi i'tidal rukun yang pendek. Katalah kita sembahyang dalam keadaan kita dah mufaraqah atau tak berniat dia sebagai imam. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Tak turun kita kepada sujud. Lama. Kenapa? Kerana nak tunggu orang kat depan tu yang bukan imam kita. Lama mana? Lamanya seolah-olah kalaulah dibaca Fatihah selesai. Maknanya kita dah sengaja memanjangkan rukun yang pendek mengatasi rukun yang panjang. Kenapa begitu? Sengaja tak nak ikut tok imam, tak berniat ikut tok imam, sudah mufaraqah antara masalah yang kita bincang tadi, dibimbangi menyebabkan batal sembahyang itu. Antara tempatnya lagi ialah duduk di antara dua sujud. Rukun yang pendek. Tiba-tiba kita berada dalam keadaan duduk, tak meneruskan kepada sujud yang kedua. Kalau kita yang sembahyang berjemaah ni, tak apalah kita ikut tok imam, tak ada jadi salah. Sekarang ni kita tak mengikut imam atau kita sudah berniat mufaraqah, kita masih lagi mengekali duduk antara dua sujud lama. Lama mana? Kalaulah dibacakan tahiyat akhir, selesai. Maknanya kita dah sengaja memanjangkan rukun yang pendek sehingga mengatasi rukun yang panjang. Batal ketika itu. Jadi maknanya bagi orang yang mungkin dia nak cover lebih kurang tu, dia kena betul-betul kan mengatasi masalah, jangan terpanjangkan pada rukun-rukun yang pendek itu sehingga melebihi pada rukun yang panjang supaya tidak batal. Tapi apa yang berlakulah ya, pandangan saya lah pribadi tuan ya, kalau kata dah mufaraqah tu, kita semayanglah ikut aturan kita. Dibimbangi, kita nak jaga, semayang kita terbatal pula. Jadi rugi pula daripada perangan kita. Jadi tuan-tuan, ciptalah alasan lain yang lebih mudah untuk kalau kata bimbang, nanti tok imam tanya kamu mufaraqah kenapa? Takut kita dia kan. Kita pun bagi tahu, saya tengah semayang tadi tak tahan saya. Kan, mungkin imam panjang lagi, saya perlu segerakan selesai urusan saya. Sebab itulah saya mufaraqah. Sekian wassalam, cakap begitu. Selamatlah. Jangan tuan-tuan pula kata tok imam sembahyang batal tadi, panjang ceritanya nanti kan. Jadi kita pandailah cover kita sendiri kalau berlaku. Ya, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma mu'amalan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.